Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Deni Syazik bin Razali melaporkan secara langsung dari PKK sempena Hari Mesyuarat PIBG yang berlangsung dengan penuh meriah pada hari ini. Suasana di sini abang menggalakkan dengan kehadiran ibu bapa, guru-guru serta para pelajar yang bersama-sama memeriahkan majlis. Seterusnya, mesyuarat PIBG berlangsung dengan perbincangan pelbagai agenda penting demi kemajuan sekolah dan kemajuan murid. Sekian laporan saya dari VEX Studio. Teruskan bersama kami untuk liputan seterusnya.